Jadi golongan yang pertama ni tuan-tuan, orang yang rugi ialah mereka yang puasa, solat malam, tarawih, bahkan tak pernah tinggal, sedekah, banyak buat ibadah, tetapi akarnya riak. Sebab itu Nabi ingatkan, berpuasa iman wahtisaban. Berpuasa dengan iman, ikhlas. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Salat, ikhlas. Sedekah, ikhlas. Jadi ingatkan diri kita tuan-tuan. Dan juga fitnah zaman media sosial macam-macam. Ada status, ada cerita, story. Ada status, ada story yang kita boleh share. Share menu apa? Boleh. Share di mana berbuka? Boleh. Tapi antara perkara yang kita pesanlah diri kita dan anak-anak kita, jangan kongsi ibadat. Tak payahlah. Tak payahlah kita buat status kita mengaji, tak payah kita buat status kita baca Quran, tak payah kita buat status kita tahajud, tak payah. Nak share apa? Menu bazar Ramadan, baju raya, share. Kan? Tuan-tuan tahu nak share ni dalam telefon tu kan? Ada story, ada status, share hak tu. Tapi tak payah share benda-benda ibadat. Kita tarawih di mana, kita tahajud di mana, kita tadarus di mana, kita sedekah di mana. Tak payah. Rugi je. Tak boleh apa. Jahannam ya pahala kita. Hari ni semua orang dia share. Dia pergi tarawih di mana dia share. Dia nak habaq kata dia tarawih. Sedangkan benda tu benda sunat. Benda yang sepatutnya kita rahsiakan. Benda yang sepatutnya menjadi hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan tak perlu nak diwar-warkan. Oleh kerana sekarang ni ada fitnah. Media sosial, telefon, internet dan sebagainya. Habis satu Malaysia tahu. Dia semayang di mana. Dia baca Quran di mana. Berapa kali dia khatam. Berapa kali dia baca Quran. Berapa banyak dia semayang. Ada setengah masjid pula. Kan? Semayang 20. Tulis pula. Alhamdulillah. Walaupun Alhamdulillah selesai 20 rakaat. Untuk apa? Untuk apa dia nak habaq berapa rakaat dia buat? Untuk dia berbangga-bangga? Tak perlu. Walaupun niat ni soal dalaman, tetapi perbuatan dia itu membuka fitnah supaya orang mengetahui ibadat dia. Jadi tak perlu. Tuan-tuan buat berapa rakaat, itu urusan tuan-tuan dengan Tuhan. Bukan untuk manusia bagi markah. Bukan untuk manusia puji-pujian, tak perlu. Ini satu benda, kan?